Berkongsi cerita seram, misteri dan hantu. Apa khabar semuanya yang menonton pada malam ataupun pada pagi ataupun pada pagi esoknya? Kita bersara di luar ni bercerita tentang misteri, cerita perkongsian misteri dan hantu. Jom. Bulan penuh guys, bulan penuh jalan rumah ni di kawasan-kawasan Semak ni. Apa nak seram? Ada kereta lah, ada motor lah. Jom. Nanti kita akan cerita seram nanti. Apa nak seramnya guys? Tak ada pun. Tapi yalah, orang kata waktu-waktu bulan Ramadan ni semuanya diikat. Okey. Jom. Itu je bulannya guys. Bulan. Dia tak sharp lah, tak sharp. Guys, kita di luar rumah ni, kita bercerita tentang berkongsi cerita seram, misteri dan hantu. Lama tak buat segmen ni. Selalunya kita buat video-video yang lebih kepada bukan mengecam lah, tapi untuk mengomen konten-konten paranormal yang dibuat live di TikTok. Tapi saya rasa sekarang ni dah jarang sebab mungkin dah bulan puasa ni. So mereka yang buat aktiviti paranormal ni dah relax sebentar lah. Biasalah. Of course pada bulan Ramadan ni lebih menjurus kepada amal ibadah sesuatu lah. Okay. Kita berkongsi cerita seram hantu ini bukannya apa sebab dah lama tu konten ni, konten. Hopefully kita boleh kongsi konten lah pasal kita malam ini. Cerita malam ini kita tak begitu seram lah sebenarnya, tak seram pun. Okay. Berkenaan dengan cerita dulu-dulu. Dulu masa tengah bercinta-cintun dulu. Okay. Jadi wife ni dia pergi kampung dan berjumpa dengan saya ni di kampung. Okay. Kampung kita rahsiakan nama di kampung tu. Jadi ke kampung tadi berlimpaslah melewati sebuah bukan tali air, dia bukan empangan pun, tapi dia adalah seperti kalau di Sarawak dia adalah lembaga air yang kontrol air lah, yang air di sungai tu dia akan diproses semata lah. Di bahagian itu tengah drive baru pukul 8 ke pukul 9 ke. Jadi wife, tentu masih girlfriend. Di time tu dia tengah driving, dia ternampak di celah-celah kawasan sungai tu 2 biji mata merah, lembaga, dan semakin mendekati kereta wife tadi. So dia pecut sampai ke rumah. Dia panggil saya keluar, dia suruh saya tutup gate. Cepat-cepat tutup pagar rumah tu. Cepat tutup pagar rumah. Lepas tu dia terus masuk ke rumah. Dia tak nak tengok belakang kita, tak nak tengok belakang, tak tengok rumah kita, tak tengok luar kita. Zup masuk ke rumah, masuk ke bilik terus. Tak keluar. Saya tanyalah, apa hal apa berlaku? What happened? Dia senyap sampailah ke esok harinya. Esok paginya dia berceritalah bahawa semasa dia menuju ke rumah tu ada sepasang mata merah lah, warna hitam yang semakin mendekat mengejar daripada pam air itu sampailah ke rumah. Itu pengalamannya yang diceritakan oleh wife lah. Yalah, mungkinlah ada penunggu, mungkin ada semangat, mungkin ada sesuatu yang berlaku lah. Kita tak tahu, kita tak tahu apa yang berlaku di sungai tersebut. Mungkin memorinya adalah, tapi we don't know, kita tahu. Itu dia cerita dia guys, perkongsian cerita seram di sini hantu pada hari ini. Tak seram pun, ada kereta, ada bunyi semua, tapi lah kalau anda rasa ini tak seram, kita jumpa lagi pada
edisi seterusnya guys. Jangan lupa, jangan biarkan hidup anda dibelenggu seram malam.